Hai, Shalom. Selamat datang ke Legacy.tv Podcast bersama dengan saya, Richard Angelus, dalam siri pengajian Alkitab kita melalui Kitab Mazmur. Nah, dalam episod kali ini kita akan mengkaji daripada Mazmur bab yang ke-14. Nah, kalau kamu ada Alkitab bersama dengan kamu, saya sarankan kamu buka ke Mazmur bab yang ke-14. Selain daripada kamu mendengar ataupun menonton podcast ini sambil kamu melihat petikan firman itu sendiri. Nah, kamu sudah bersedia? Nah, terjemahan utama yang saya gunakan ialah daripada AVB, Alkitab versi Borneo. Seperti biasa, mari kita lihat konteks ataupun latar belakang Mazmur ini. Ianya bermula dengan berkata, untuk pemimpin muzik, Mazmur Daud. Nah, ini besar kemungkinan bermaksud Mazmur ini ditulis oleh Daud ataupun daripada Daud. Tetapi kerana Daud ialah seorang raja, ianya juga boleh bermaksud Mazmur ini didedikasikan ataupun dihaskan untuk kegunaan Daud. Tapi saya percaya ini betul-betul Mazmur yang ditulis oleh ataupun daripada Daud. Sesuatu yang menarik tentang Mazmur bab yang ke-14, kalau kamu bandingkannya dengan Mazmur bab ke-53. Nah, cuba kamu pergi kepada Mazmur bab ke-53 dan kamu akan bandingkan dengan Mazmur bab yang ke-14 ini, kamu akan mendapati bahawa banyak persamaan. Contohnya ayat pertama hingga ayat yang keempat, ianya betul-betul diulangi dengan ayat yang sama, malah ayat yang terakhir, ayat ke-6 ataupun ayat yang ke-7, kamu akan mendapati ianya sama. Ini kamu bandingkannya. Nah, penjelasannya saya tak boleh menjelaskannya. Oleh itu apabila saya rujuk dalam The Jewish Bible Study, mereka memetik Rabbi Rashi. Rabbi Rashi ialah seorang rabbi yang sangat popular dan dia mengatakan, dia menjelaskannya begini. Mazmur bab yang keempat ditulis semasa kejatuhan bait suci yang pertama, manakala Mazmur bab ke-53 ditulis semasa kejatuhan bait suci yang kedua. Oleh sebab itu, Rabbi Rashi menyatakan Mazmur bab yang ke-14 dan juga Mazmur bab ke-53 kamu akan mendapati banyak persamaan, hanya sedikit perbezaan. Nah, itu sesuatu yang menarik bagi saya. Nah, kerana Mazmur ini saya perhatikan dan apabila saya bacakan, saya mendapati Mazmur ini ialah di awalnya ada ratapan, di akhirnya dengan keyakinan. Oleh itu saya letakkan Mazmur ini sebagai dalam kategori ratapan dan keyakinan. Dan kerana Mazmur ialah lyrical poetry, sangat penting untuk kita melihat gaya bahasa ataupun literary devices yang digunakan. Ini top 3 yang dinyatakan. Pertama iaitu pengulangan, di mana idea itu diulang sebagai penegasan. Contohnya daripada ayat pertama hingga ayat yang ketiga dikatakan tentang mereka iaitu orang bodoh, orang yang tidak percaya akan Tuhan ataupun tidak percaya bahawa Tuhan peduli. Mereka rosak akhlak dan dikatakan tiada seorang yang berbuat baik. Semua telah rosak akhlak. Tiada seorang pun. Dan ianya ditegaskan lagi, tiada ataupun tidak ada. Dan ini menegaskan betapa teruknya orang bodoh ataupun orang fasik dalam Mazmur bab yang ke-14 ini. Jadi pengulangan ini akan membawa kepada penegasan tentang betapa bodohnya dari segi rohani, betapa bodohnya orang fasik. Dan kita melihat yang kedua iaitu kontras ataupun antithesis yang bermaksud perbandingan antara dua hal yang bertentangan. Dalam Mazmur ini sangat jelas orang bodoh dibandingkan dengan orang yang benar dan Tuhan ataupun Yahweh dibandingkan dengan manusia yang durjana. Dan yang ketiga, last but not least, iaitu image ataupun image ataupun gambaran yang jelas untuk menyelahkan kebenaran yang abstrak kepada yang lebih mudah untuk dibayangkan. Dan ini lebih ketara lagi kalau kita rujuk dalam terjemahan baru Indonesia ataupun dalam kebanyakan terjemahan English, menyatakan dalam ayat yang keempat tentang orang jahat, dikatakan mereka menumpas hak umatku dan tidak berseru kepada Tuhan, yang bermaksud mereka memakan habis umatku seperti memakan roti. Dan ini gambaran yang sangat penting. Bagi kita, makanan ruji kita di Malaysia ialah nasi. Tapi bagi mereka di Timur Tengah pada ketika itu, roti ialah makanan ruji bagi mereka. Dan apa yang cuba diterangkan melalui gambaran ini, image ini, iaitu orang fasik, orang jahat,
mereka menganiaya umat Allah seperti memakan roti, seperti makanan ruji mereka. Ianya dilakukan sebagai sesuatu yang sering kali mereka lakukan, seperti perbuatan jahat mereka ini seperti makanan ruji bagi mereka, seperti memakan roti. Dan itu menunjukkan betapa kerapnya dan betapa biasanya orang jahat melakukan kejahatan. Dan itu image yang cuba diterapkan ataupun supaya kita ada dalam fikiran kita apabila kita membaca Mazmur bab yang ke-14 ini. Dan ada banyak lagi gaya bahasa yang lain, tapi ini top 3 yang saya dapat. Ada satu lagi yang sangat penting, itu saya akan terangkan nanti. Jadi penggulangan, kontras, antitesis dan juga imagine. Mazmur ini saya bagikannya kepada 3 bahagian. Ayat pertama hingga ayat ketiga saya namakannya sebagai korupsi manusia. Ayat keempat hingga ayat keenam umatnya ditindas, umat Allah ditindas. Dan ayat sekali, ayat yang ketujuh, penyelamatan Yahweh, penyelamatan Tuhan. Nah, mari kita baca daripada Mazmur bab yang ke-14 dahulu. Sekali lagi saya menggunakan AVB, Alkitab versi Borneo, sebagai terjemahan utama. Saya bacakan. Mazmur 14. Untuk pemimpin muzik, Mazmur Daud. Orang bodoh berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Mereka rosak akhlak, mereka melakukan perbuatan keji. Tiada yang berbuat baik. Yahweh memandang dari syurga kepada anak-anak manusia untuk melihat kalau ada yang mengerti, yang mencari Allah. Semuanya telah berpaling, bersama-sama rosak akhlak. Tiada yang berbuat baik, tidak ada, tiada seorang pun. Tidakkah orang yang melakukan kejahatan itu tahu? Mereka merampas hak umatku dan tidak berseru kepada Yahweh. Sekarang mereka akan ditimpa ketakutan yang besar, karena Allah ada bersama orang yang benar. Kamu menghalang rancangan orang miskin, tetapi Yahweh melindungi mereka. Semoga penyelamatan Israel datang dari Zion. Apabila Yahweh memulihkan keadaan umatnya, bergembiralah Yakub dan bersukacitalah Israel. Ini firman Tuhan. Nah, mari kita lihat bahagian yang pertama. Saya namakannya sebagai korupsi manusia daripada ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Nah, siapakah mereka dalam ayat pertama ini? Orang bodoh. Orang bodoh berkata dalam hati mereka. Nah, dalam bahasa Ibrani, orang bodoh ini naval ataupun nabal, ianya boleh merujuk kepada kebodohan dari segi intelektual, orang yang bodoh lah. Dan tetapi ianya juga tidak semestinya, kerana ianya juga boleh merujuk kepada orang yang bodoh dari segi moral. Kalau kita lihat contohnya, mereka rosak akhlak, mereka melakukan perbuatan keji. Dan ini penting kerana banyak orang yang kita anggap sebagai pandai, tapi menurut pandangan Alkitab, menurut pandangan Tuhan, mereka bodoh dari segi rohani. Mungkin mereka pandai dari segi intelektual, tapi mereka bodoh dari segi moral ataupun rohani. Jadi ayat untuk bodoh, nabal ataupun naval ini boleh merujuk kepada kebodohan dari segi intelektual, tapi tidak semestinya, dan juga lebih lagi merujuk kepada kebodohan dari segi moral. Dan ini kata mereka, orang bodoh berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Dan itu betul-betul bodoh lah. Sebab kalau kita ambil contoh macam Amon, dalam 2 Samuel bab yang ke-13, ayat yang ke-13, 2 Samuel bab yang ke-13 ayat ke-13, ini adalah selepas Amon memperkosa adik tirinya iaitu Tamar, dan Tamar berkata begini, engkau sendiri akan dianggap sebagai seorang yang bodoh di Israel. Nah, adakah ini bermaksud Amon seorang yang bodoh secara intelektual? Tak semestinya. Tetapi Amon dengan perbuatan yang keji yang dia lakukan terhadap Tamar, sebenarnya dia melakukan hal yang bodoh. Dan satu lagi contoh yang sangat direct to the point, iaitu kalau kamu pernah baca tentang dalam 1 Samuel bab yang ke-25, kisah tentang bagaimana Nabal dia tidak menolong memberi makanan ataupun keperluan yang Daud minta, walaupun Daud telah menjaga banyak hasil
ternakan Nabal, ternakan yang dijaga oleh hamba-hamba Nabal. Dan Daud datang ingin mengatakan bahawa kalau ada pemberian yang kamu ingin berikan kepada aku, bagilah. Tapi Nabal bukan hanya tidak memberi apa-apa kepada Raja Daud, Daud belum lagi jadi raja pada ketika itu. Malah Nabal bukan hanya tidak memberi apa-apa kepada Daud yang telah melakukan hal yang baik kepada hamba-hambanya, malah Nabal menghina Daud. Mujolah dia ada isteri yang bernama Abigail yang sangat bijaksana, dan itu kamu boleh baca ceritanya dalam 1 Samuel bab yang ke-25. Dan ini menarik kerana nama dia ialah Nabal ataupun Naval, iaitu orang bodoh. Jadi Nabal kan orang kaya dan dia bersama dengan orang-orang kaya. Jadi mungkin salah satu kekayaan dia ialah melalui heritage, tapi mungkin juga kerana dia pandai buat bisnes dan sebagainya. Tapi walaupun dia bijak, dia bodoh melalui pemahaman di dalam Alkitab. Bodoh dari segi moral ataupun dari segi kerohanian dia. So itu contoh yang kita boleh perhatikan. Nah, apa tentang mereka ini? Apa tentang orang bodoh ini? Pertama, mereka berfikir dan beranggapan bahawa Tuhan tidak peduli, bahawa Yahweh tidak peduli. Itu anggapan mereka. Mereka berkata dalam hati. Nah, apabila dikatakan berkata dalam hati ataupun ianya juga bermaksud berkata dalam fikiran. Apa saja dalam hati dan fikiran kita dalam bahasa Ibrani ianya lebih kurang sama, merujuk kepada hal yang sama. Dan mereka berkata dalam fikiran dan hati mereka, tidak ada Allah. Dan ini juga merujuk hal yang dikatakan oleh orang fasik juga dalam Mazmur bab yang ke-10 ayat yang ke-4, apabila dikatakan orang zalim ataupun orang fasik berwajah pongah tidak mendekati Allah, iaitu hidung mereka naik ke atas langit, dan mereka dalam seluruh fikirannya ataupun hati mereka tidak ada Allah. Jadi mereka berfikir bahawa tidak ada Allah. Tapi sebenarnya ianya lebih lagi bermaksud bahawa Allah tidak peduli. Kalau kita rujuk dalam JPS, Jewish Publication Society, ianya diterjemahkan sebagai, mereka berkata God does not care, ataupun Allah tidak peduli. Sama dengan maksud dalam Mazmur bab yang ke-10 ayat yang ke-11, apabila dikatakan orang fasik berkata dalam hatinya, hati dan fikiran itu sama, Allah sudah lupa dan menyembunyikan wajahnya, Allah tidak akan melihat. Dan itu kalau kamu ambil dua ayat itu, Mazmur bab yang ke-10 ayat ke-4, mereka berkata tidak ada Allah. Sekarang bab yang ayat yang ke-11, mereka berkata Allah sudah lupa dan menyembunyikan wajahnya, Allah tidak akan melihat. Dari sini kita perhatikan bahawa bukan mereka tidak percaya bahawa Tuhan itu wujud, mereka lebih kepada melihat bahawa Tuhan itu tidak peduli. Seolah-olah Tuhan tidak ada Allah ataupun tidak peduli. Itu maksud dia yang sebenarnya. Kerana walaupun mereka kata tidak ada Allah, mereka tetap juga berkata Allah sudah lupa. Bermaksud they believe in Allah, God, tetapi mereka percaya bahawa Tuhan sudah lupa. So ini tidak bermaksud mereka atheist, iaitu menganggap bahawa Tuhan itu tidak wujud. Jadi maksud sebenar untuk ayat ini, tidak ada Allah, bermaksud God does not care, ataupun Allah tidak peduli. Itu tentang mereka. Mereka berfikir dan beranggapan bahawa Yahweh tidak peduli. Dan kedua, oleh itu, kerana mereka beranggapan bahawa Tuhan tidak peduli, oleh itu mereka tidak mencari dan tidak berseru kepada Yahweh. Dikatakan Yahweh memandang. Kalau ada yang mengerti, yang mencari Allah. Tapi jawapan dia ialah tidak ada yang mengerti, tidak ada yang mencari Allah. Malah mereka dalam ayat yang keempat, mereka tidak berseru kepada Tuhan, mereka tidak berseru kepada Yahweh. Ini kerana mereka berfikir dan beranggapan bahawa Tuhan tidak peduli. Oleh itu, mereka tidak mencari dan tidak berseru kepada Tuhan. Akhirnya, mereka terus-menerus berbuat jahat. Nah, ini satu lagi gaya bahasa, iaitu hyperbola. Nah, ini sangat-sangat penting. Gaya bahasa hyperbola, iaitu apabila ayat itu melebih-lebih, dikatakan semuanya telah berpaling. Tiada yang berbuat baik.
tidak seorang pun, untuk menunjukkan bahawa keadaan manusia jika tidak ada Tuhan, ataupun jika mereka tidak peduli tentang Tuhan, ataupun apabila mereka tidak mencari dan tidak berseru kepada Tuhan, dan apabila mereka merendah-rendahkan kewujudan Tuhan, ataupun merendah-rendahkan adanya Tuhan, bahawa Tuhan itu peduli, dan apabila manusia melakukan semua ini, mereka akan mendapat korupsi yang total. Dan ini saya boleh pinpoint, there are some people memang berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan, iaitu dalam korupsi total, di mana mereka totally ignoring God, dan akhirnya mereka berkata Tuhan tidak wujud, tapi sebenarnya mereka ignoring God. Mereka tidak mahu mengisytiharkan bahawa Tuhan ada, bahawa Tuhan peduli. Dengan itu mereka menolak kebenaran dan mereka berkata Tuhan tidak ada. Oleh itu pada masa sekarang adalah atheist, tapi sebenarnya atheist tidak wujud sebenarnya, sebab setiap kita percaya akan adanya Tuhan. Persoalan dia Tuhan yang mana satu. Nah, dikatakan di sini mereka terus menerus berbuat jahat, dan keadaan manusia jika tiada Tuhan, tanpa Tuhan akan mendapat korupsi yang total. Kejahatan mereka seperti memakan roti, sebagaimana saya katakan tadi, iaitu kejahatan mereka itu menjadi sesuatu yang rutin bagi mereka. Orang jahat apabila mereka melakukan kejahatan mungkin sekali dengan dua kali, mereka ada rasa bersalah. Mereka seolah-olah merasakan bahawa Tuhan ada, Tuhan melihat kesalahanku. Tapi disebabkan dalam anggapan mereka, tidak ada hukuman kerana perbuatan mereka. There is no consequences. Tidak ada kesan atas perbuatan yang mereka lakukan. Itu yang mereka fikirlah. Jadi lama kelamaan apabila mereka melakukan kejahatan, mereka punya heart become numb, iaitu menjadi semakin makin keras hatinya. Akhirnya kejahatan itu menjadi sesuatu yang biasa bagi mereka, seperti memakan roti. Dan di sini kita melihat progresif apa yang terjadi. Orang bodoh, Nabal, mereka bukan hanya bodoh dari segi intelektual, malah mungkin mereka orang bijak, tetapi yang kita perhatikan orang bodoh, semestinya mereka yang bodoh dari segi rohani ataupun dari segi moral. Mula-mula mereka berfikir dan beranggapan bahawa Tuhan tidak peduli. They think that Yahweh doesn't care. Oleh itu mereka tidak mencari dan tidak berseru kepada Tuhan. Akhirnya mereka terus menerus berbuat jahat. Dan ini menjadikan korupsi mereka menjadi lebih total lagi. You see, that is the danger of apabila kita hidup di dalam dosa dan kita tidak kembali kepada Tuhan, kita tidak mencari Tuhan. Tuhan memandang dari syurga kepada anak-anak manusia untuk melihat kalau ada yang mengerti, yang mencari Allah. Dan ayat ketiga sangat-sangat sedih. Semuanya, ini bermaksud tidak totally 100% yang betul-betul tak mencari Tuhan, tapi secara umumnya ataupun in general, dalam majority semuanya telah berpaling, bersama-sama rosak akhlak, tiada yang berbuat baik, tiada seorang pun. Bermaksud tidak ada orang yang mencari dan berseru kepada Yahweh. Itu keadaan apabila manusia hidup tanpa Tuhan ataupun tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ini akan menjadi total corruption. Nah, mari kita lihat yang seterusnya, iaitu gambaran ini ialah bukan gambaran yang asing. Di dalam Mazmur bab yang ke-14 ada dua gambaran yang come to my mind apabila saya membaca tentang hal ini. Apabila dikatakan Tuhan memandang dari syurga kepada anak-anak manusia untuk melihat kalau ada yang mengerti, yang mencari Allah, dan ternyata Tuhan Yahweh tidak melihat apa-apa. Dan ini gambaran yang sama yang saya boleh fikirkan dalam perjanjian pertama, dalam perjanjian lama, iaitu dalam Kejadian bab yang ke-6, sebelum banjir besar terjadi. Ini terjadi. Mari saya bacakan Kejadian bab yang ke-6 ayat ke-5 hingga ayat yang ke-8. Dikatakan Yahweh Tuhan melihat kejahatan manusia besar di bumi. Dia melihat bagaimana dari syurga. Tuhan melihat kejahatan manusia besar di bumi, dan segala hasrat dan kecenderungan hati mereka sentiasa tertumpu pada kejahatan saja. That what make them corrupt. Manusia menjadi korup, di mana hati kita ada cenderung untuk tertumpu kepada kejahatan. Ayat ke-6, maka menyesallah Yahweh kerana dia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu mendukakan hatinya. Berfirmanlah Yahweh,
Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Manusia dan juga haiwan, termasuk haiwan-haiwan yang melata dan burung-burung di udara. Kerana hatiku kesal bahawa aku telah menjadikan kesemuanya. Tetapi Nuh mendapat rahmat di mata Yahweh. Jadi di sini kita diberi gambaran sebelum banjir besar terjadi, Tuhan memandang dari syurga dan dia melihat rata-rata manusia cenderung hati mereka tertumpu kepada kejahatan, corruption. Nah, kisah yang kedua juga iaitu dalam Kejadian bab yang ke-11, iaitu sebelum Tuhan menyerakkan bangsa-bangsa di Babel. Kalau kamu masih lagi ingat Kejadian bab yang ke-11, Tower of Babel, di situ juga memberi gambaran bahawa Tuhan juga memandang, Yahweh memandang dari syurga juga dan melihat apa yang anak-anak manusia lakukan. Dikatakan dalam Kejadian bab yang ke-11 ayat ke-5 hingga ayat ke-8 dikatakan, lalu turunlah Yahweh untuk mengamati ataupun mengamati kota dan menara yang dibangunkan oleh anak-anak manusia. Maka berfirmanlah Yahweh, sesungguhnya jika mereka yang satu bangsa dan satu bahasa pertuturan mereka sudah mula membuat sebegini, maka apa-apapun niat yang dihendak dilaksanakan mereka, tidak ada yang tidak dapat dicapai oleh mereka. Baiklah kita turun dan mencelarukan bahasa di seluruh bumi agar mereka bingung sehingga mereka tidak saling mengerti bahasa satu sama lain. Demikianlah Yahweh mencerai-beraikan dan menyerakkan mereka ke seluruh muka bumi, lalu mereka berhenti membina kota raya itu. Apa yang Yahweh perhatikan apabila dia memandang dari syurga? Dia melihat anak-anak manusia bersatu. Tetapi kesatuan mereka ialah kesatuan untuk meninggikan diri mereka sendiri, bukan untuk meninggikan nama Tuhan. Mereka ingin mencipta nama untuk diri mereka sendiri. Oleh itu Tuhan melihat kejahatan yang akan dilakukan oleh anak-anak manusia kalau ini sudah menjadi aim ataupun point dalam kehidupan mereka. Jadi itu hal yang sama kan dalam sebelum banjir besar, iaitu dan juga sebelum Tuhan menyerakkan bangsa-bangsa di Babel. Tuhan memandang dari syurga dan dia melihat rata-rata anak manusia, mereka tidak mencari Tuhan, mereka tidak ada pengertian, the knowledge or wisdom of God. Dan tetapi ini berita baik. Walaupun hal ini semuanya berita jahat sebenarnya, berita yang tidak baik sebenarnya, akan tetapi this is the good news. Ada sisa umat Yahweh yang setia, yang dipanggil sebagai the remnant, yang tetap juga setia kepada Tuhan sampai akhir. Contohnya dalam Kejadian bab yang ke-6 ini dikatakan, tetapi Nuh mendapat rahmat di mata Tuhan. Jadi Nuh tidak tergolong dengan anak-anak manusia yang lain. Begitu juga dengan Abraham dalam Kejadian bab yang ke-11, dan juga dalam Mazmur bab yang ke-14 ini, walaupun dikatakan tidak ada seorang pun, tiada yang berbuat baik, tiada seorang pun, tapi tetap dalam Mazmur bab yang ke-14 ini ayat yang ke-5 dikatakan ada orang benar. Ini termasuk the remnant dan juga sisa-sisa umat Tuhan yang setia dan juga pemazmur itu sendiri. Jadi padanlah apabila dikatakan tentang tiada seorang pun yang mencari Tuhan, itu lebih kepada hyperbola untuk menyatakan secara amnya, secara umumnya, ataupun in majority speaking, generally speaking, bahawa anak-anak manusia tidak mengerti dan tidak mencari Allah. Dan ini tidak bermaksud tidak ada seorang pun. Contohnya dalam Kejadian bab yang ke-6 ada Nuh, Kejadian bab ke-11 ada Abraham, para nabi, kalau kamu perhatikan ada juga remnant yang lain, sisa-sisa yang setia kepada Tuhan. They are people who are still faithful to God. Cuma gaya bahasa yang digunakan ialah hyperbola. Nah, mari kita lihat ayat ke-4 hingga ayat ke-6. Saya namakannya sebagai umat Tuhan, umat Yahweh ditindas. Dikatakan ayat ke-4, tidakkah orang yang melakukan kejahatan ini tahu mereka merampas hak umatku dan tidak berseru kepada Yahweh? Sekarang mereka akan ditimpa ketakutan yang besar kerana Allah ada bersama orang yang benar. Kamu menghalang rancangan orang miskin, tetapi Yahweh melindungi mereka. Nah, kenapa mereka harus takut? Ada beberapa sebab kenapa orang fasik, orang bodoh
yang dari segi rohani ataupun dari segi moral ini harus takut. Kenapa? Pertama, kerana Yahweh melihat dan peduli tentang apa yang terjadi. Ingat tadi mereka berkata tidak ada Allah ataupun Allah tidak peduli, tapi tidak. Sebenarnya ayat kedua sudah menyatakan Tuhan memandang dari syurga untuk melihat. Bermaksud Tuhan peduli, Tuhan mengamati, Tuhan melihat. Dan Tuhan bukan hanya melihat dengan pasif, Tuhan melihat dan akan melakukan sesuatu. Dan ianya bertentangan dengan fikiran mereka. Mereka mengatakan tidak ada Allah ataupun Allah tidak peduli. Tidak. Tuhan melihat dan Tuhan peduli tentang apa yang terjadi. Oleh itu mereka harus berasa takut. Yang kedua, kerana Tuhan, Yahweh, menyertai orang yang benar. Dikatakan dalam ayat kelima ini, sekarang mereka akan ditimpa ketakutan yang besar. Kenapa? Karena Allah ada bersama orang yang benar. Wow, Allah ada bersama dengan orang yang benar. Kalau kita rujuk dalam Mazmur bab yang ke-12 ayat yang ke-7, dikatakan engkau Yahweh akan memelihara mereka, ya Yahweh, dan melindungi mereka daripada orang zaman ini selama-lamanya. Mereka harus takut kerana Yahweh menyertai orang yang benar. Dan ingat prinsip ini dalam Alkitab, ada perjanjian lama ataupun perjanjian baru, apa yang dilakukan kepada orang benar, kepada orang yang percaya, juga dilakukan kepada Tuhan. Apa yang dilakukan kepada orang benar ataupun orang percaya, dilakukan kepada Tuhan. Contohnya umat Israel yang Tuhan telah redeem, yang Tuhan telah bawa daripada Mesir dan Tuhan telah ambil mereka keluar dan Tuhan menjaga mereka. Dan apabila mereka bersalah, Tuhan yang mendisiplinkan mereka. Tetapi sesiapa yang melakukan kejahatan kepada umat Israel, Tuhan akan menghukum mereka. Tuhan akan menghakimi mereka. Nah, kalau umat Israel yang melakukan kejahatan ataupun berdosa, Tuhan yang akan mendisiplinkan mereka. Tetapi sesiapa yang melakukan kejahatan kepada umat Israel, Tuhan akan memperlakukan hal itu kepada mereka semula. Kenapa? Kerana apa yang dilakukan kepada umat Allah juga dilakukan kepada Yahweh. Begitu juga umat Kristian. Salah satu, kalau kamu baca dalam Kisah Para Rasul, apabila Paulus dipanggil kali pertama, Saulus dipanggil kali pertama, Tuhan Yesus berkata, Saul, Saul, why are you persecuting me? Kenapa engkau menganiaya aku? Kata Yesus. Dan Saul ataupun Paulus, dia bertanya, bila aku menganiaimu, Tuhan? Dan Yesus berkata, apabila engkau menganiai murid-muridku. You see, itu yang sangat penting di sini. You see, kenapa? Kerana Tuhan Yahweh menyertai orang yang benar. Apa yang dilakukan kepada orang umat Kristian yang percaya, yang benar, dilakukan kepada Tuhan juga. God is our avenger. Dialah yang akan membalas bagi pihak kita. Kerana Tuhan menyertai orang yang benar. Sebab itu orang fasik harus takut. Dan yang ketiga, kerana Yahweh tempat pelindungan orang miskin. Dikatakan ayat yang ke-6, kamu menghalang rancangan orang miskin, tetapi Yahweh melindungi mereka. Dan juga kalau kita lihat terjemahan baru Indonesia, orang miskin juga diterjemahkan sebagai orang yang tertindas. Jadi Tuhan juga tempat pelindungan bagi orang miskin dan orang yang tertindas. Dan dalam Mazmur bab yang ke-12 ayat ke-5, ini yang menjadikan Tuhan bangkit sekarang. Mari saya bacakan Mazmur bab yang ke-12 ayat ke-5. Kerana orang miskin ditindas dan kerana orang sesak merintih, aku akan bangkit sekarang, firman Yahweh. Bila dia akan bangkit sekarang. Tuhan sangat-sangat sensitif apabila orang miskin yang percaya kepadanya, orang yang tertindas yang percaya kepadanya, lebih-lebih lagi Tuhan akan bangkit sekarang. He will do that action now. Aku akan memberi mereka kesejahteraan yang diingini. You see, umat Allah ditindas oleh orang bodoh, orang fasik, orang jahat. Tetapi mereka harus takut. Kenapa? 3 hal. Kerana pertama, kerana Yahweh melihat dan peduli tentang apa yang terjadi. Apa yang mereka lakukan kepada umat Allah akan diperlakukan kepada mereka juga. Kedua, kerana Yahweh menyertai orang yang benar. Apa yang kamu lakukan kepada umat Allah, umat Kristian yang percaya kepadanya, kamu melakukannya kepada Tuhan juga. Dan dialah yang akan membalas kamu balik. Ingat,
Itu sepatutnya menjadikan kamu takut untuk mengainai umat Allah. Dan ketiga, kerana Yahweh tempat pelindungan orang miskin ataupun orang yang tertindas. Bagi mereka Tuhan sangat-sangat sensitif dan Tuhan sangat-sangat cepat. Aku akan bangkit sekarang, kata Tuhan. Nah, mari kita lihat ayat yang terakhir, iaitu penyelamatan Tuhan dalam ayat yang ketujuh. Dikatakan semoga penyelamatan Israel datang dari Zion apabila Tuhan Yahweh memelihara keadaan umatnya, bergembiralah Yakub dan bersukacitalah Israel. Dan sebab itu saya katakan Mazmur ini sebagai Mazmur ratapan dan keyakinan, kerana pada mulanya dia meratap kerana dia melihat ataupun dia mendengar Tuhan berkata bahawa tidak ada satu orang pun yang setia, tidak ada satu orang pun yang kekal tidak korup, tetapi akhirnya dia yakin kepada Tuhan dan dia berkata semoga penyelamatan Israel datang dari Zion apabila Yahweh memulihkan keadaan umatnya, bergembiralah Yakub dan bersukacitalah Israel. Nah, apa yang pemazmur ataupun Daud harapkan? You see, bagi orang yang percaya, harapan Daud, harapan kita ialah harapan yang percaya akan menjadi kenyataan, iaitu our hope ialah hope yang benar. Kita bukan berkata begini, I hope I will have something better. No, hope yang kita sebut itu ialah mungkin ya, mungkin tidak. Dalam Alkitab, hope, harapan ialah sesuatu yang pasti. Paulus katakan dalam 1 Korintus bab yang ke-13, there are three things. Dia kata faith, love and hope. Maybe hope, faith, hope and love. Yeah. So, but the greatest of this is love. But hope is very, very important. Harapan bagi orang yang percaya ialah harapan yang pasti akan terjadi. Apakah harapan dia? Pertama, bahawa Tuhan akan menyelamatkan umatnya. Yahweh akan menyelamatkan umatnya. Nah, ini perkara yang menarik kerana bukan hanya orang yang benar ataupun orang miskin ataupun orang yang ditindas saja yang akan diselamatkan oleh Yahweh, tetapi lebih menyeluruh lagi, iaitu Israel akan diselamatkan oleh Yahweh. Seperti kita semoga penyelamatan Israel datang dari Zion. Israel itu merujuk kepada umat Allah, the people, dan juga tempat sucinya. Sebab Israel itu tidak boleh dipisahkan dengan Israel ialah orang, umat, a group of people, dan juga it is a place. The people and the land. Umat Allah dan tempat suci Allah, Israel. Dengan itu dikatakan penyelamatan Israel datang dari Zion. Nah, Zion ini, kalau kamu masih ingat lagi pengajian kita dalam Mazmur bab yang kedua ayat yang ke-6, apabila dikatakan 2 ayat yang ke-6 dikatakan aku, kata Yahweh, aku akan menabalkan rajaku, Mesiasku di atas Zion, bukit suciku. Jadi Zion ialah tempat Mesias Tuhan bertakhta. Jadi di sini dikatakan bahawa harapan pemazmur bukan hanya harapan bagi orang yang benar dan orang miskin, ayat ke-5 dengan ayat ke-6, tetapi dia melihat visi harapan yang lebih menyeluruh lagi, iaitu penyelamatan Israel datang dari Zion, merujuk kepada umatnya dan juga tempat sucinya, the people and the land. Dan itu penyelamatan Israel datang dari Zion, iaitu Zion, tempat Mesias Raja, Mesias Tuhan bertakhta. Yahweh akan menyelamatkan umatnya. Haleluya. Dan yang kedua, keselamatan daripada apa? Iaitu daripada dosa. Sebab tadi kita melihat konteks Mazmur bab yang ke-14 ialah konteksnya ialah dari segi korupsi manusia, kan? Dan bukan itu saja, malah bukan hanya daripada dosa, perbuatan jahat manusia dan juga korupsi manusia. Itu yang kita diselamatkan. Itu yang akan diselamatkan oleh penyelamatan, iaitu Mesias Raja, Mesias Tuhan datang dari Zion, iaitu bukit suci Tuhan. Dan yang kedua, kerana Yahweh akan memulihkan umatnya. Yahweh bukan hanya akan menyelamatkan umatnya, tapi Yahweh akan memulihkan umatnya. Dikatakan apabila Yahweh memulihkan keadaan umatnya, bergembiralah Yakub, bersukacitalah Israel. Memulihkan umatnya juga boleh bermaksud mengembalikan semula apa yang telah
diperlakukan oleh pihak musuh, ataupun apakah yang telah dilakukan kerana mereka, umat Allah telah didisiplinkan oleh Tuhan ataupun dianiaya oleh bangsa-bangsa asing, Tuhan akan mengembalikannya, ataupun lebih vision dia lebih besar lagi, itu memperbaiki keadaan seperti sedia kala, tetapi lebih lagi it will return to the same way but more than previously. Tuhan akan memulihkan umatnya. Contoh secara peribadi, contohnya dalam Ayub bab yang ke-42 ayat ke-10, apabila Ayub mendoakan untuk rakan-rakannya, dikatakan Ayub bab yang ke-42 ayat ke-10, setelah Ayub berdoa untuk sahabat-sahabatnya, Yahweh memulihkan keadaan mereka. Sahabat-sahabat Ayub dipulihkan, dikembalikan kepada keadaan sedia kala. Tetapi kamu perhatikan apa yang terjadi kepada Ayub. Kemudian Yahweh menambahkan segala milik Ayub 2 kali lipat ganda daripada dahulu. Nah, itu kamu boleh baca petikan yang seterusnya, apa yang 2 kali lipat ganda. Of course isteri dia tidak akan menjadi 2, sebab nanti kamu perhatikan dalam bab yang kedua, Ayub, isteri dia menyuruh Ayub curse God and die. Itu dia yang nasihat isteri dia. Sebab itu anak-anak perempuan, anak-anak lelaki dia ditambah 2 kali ganda, harta dia ditambah 2 kali ganda, tapi isteri dia kita tidak diberitahu. Okay, whatever it is, Tuhan memulihkan keadaan Ayub secara peribadi, dan itu juga memberi gambaran kepada umat Allah. Apa yang diperlakukan sama ada melalui disiplin Tuhan ataupun melalui kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak musuh, Tuhan akan memulihkan umatnya apabila kita kembali kepadanya, apabila kita penuh harapan kepadanya, apabila kita beriman kepadanya, apabila kita melihat dan juga mencari Tuhan secara pribadi. There will be healing, revival will happen. Tapi bukan itu saja, kerana ini kan janji untuk umat Israel, ianya juga merujuk kepada pemulihan secara nasional. Oleh itu dikatakan bergembiralah Yakub, bersukacitalah Israel. Itu merujuk kepada bangsa ataupun umat pilihan Allah. Secara national pemulihan ataupun recovery ataupun restoration, itu kita boleh lihat contohnya. Banyak lagi contoh sebenarnya. Contohnya dalam Yoel bab yang kedua ayat ke-25 hingga ayat ke-27. Tapi mari saja baca ayat ke-25. Aku akan memulihkan bagimu tahun-tahun yang dilahap oleh belalang besar. Ini disiplin Tuhan lah sebenarnya. Belalang pelahap, belalang pemusnah dan belalang pengerat, yaitu pasukanku yang besar yang telah kukirimkan kepada kalangan kamu. Kamu akan makan banyak-banyak sampai kenyang dan memuji nama Yahweh Allahmu yang telah melakukan keajaiban untukmu. Umatku tidak akan malu lagi untuk selama-lamanya. Janji Tuhan, aku akan memulih bagimu, merujuk kepada umat-umat pilihan Allah. Jadi restoration, pemulihan, but more than that, akan terjadi secara peribadi dan juga akan terjadi secara nasional, iaitu dalam umat Allah itu sendiri. Jadi pemazmur ada harapan bahawa Yahweh akan menyelamatkan umatnya. Bukan hanya orang benar, bukan hanya orang miskin, tetapi Israel, umat pilihan Allah dan juga tempat suci Allah. The people and the land will be restored. Siapa yang akan melakukannya? Penyelamatan Israel datang dari Zion. Siapa yang datang daripada Zion? Yaitu Mesias Raja, Mesias Tuhan yang bertakhta. Tuhan akan menyelamatkan umatnya. Dan yang kedua, Tuhan Yahweh akan memulihkan umatnya. Dia bukan hanya memulihkan, bukan hanya mengembalikan, bukan hanya memperbaiki keadaan seperti sedia kala, malah lebih lagi secara pribadi mungkin 2 kali lipat, secara nasional ianya akan berlimpah-limpah dengan kemakmuran. Sebab itu dikatakan rejoice, bergembiralah Yakub dan bersukacitalah Israel. Wow. Nah, mari saya just recap dengan kita apa yang kita sudah perhatikan sebelum ini. Pertama, kita melihat tentang orang bodoh, Nabal ataupun Nabal, progressive of corruption mereka. Pertama, mereka berfikir dan beranggapan bahawa Tuhan tidak peduli.
Itu first step dia. Oleh itu, mereka tidak mencari dan tidak berseru kepada Yahweh. Akhirnya, mereka terus-menerus berbuat jahat. Dan ini peringatan kepada kita supaya jangan menjadi seperti itu. Walau bagaimanapun, ada umat pilihan Allah yang masih lagi kekal setia sampai akhir seperti Nuh, Abraham dan juga orang benar dalam Mazmur bab yang ke-14. Termasuk pemazmur itu sendiri, termasuk Daud. Dan di sini kita juga melihat ayat ke-4 hingga ke-6, iaitu amaran supaya orang jahat, orang bodoh, orang fasik, supaya mereka takut. Kenapa? Kerana Yahweh melihat dan peduli tentang apa yang terjadi. Kedua, kerana Yahweh menyertai orang yang benar. Dan ketiga, kerana Yahweh tempat pelindungan orang miskin dan orang yang tertindas yang percaya kepadanya. Akhirnya, pemazmur penuh dengan pengharapan. Begitu juga seharusnya kita, kerana kita juga harus percaya bahawa Yahweh akan menyelamatkan umatnya, bukan hanya orang benar, bukan hanya orang miskin dan orang tertindas, tetapi umatnya Israel yang percaya kepadanya. Bukan semua umat Israel yang automatically mereka diselamatkan, tidak. Umat Israel yang percaya setia sampai akhir. Penyelamatan itu datang daripada Zion. Daripada Zion ialah siapa? Mesias Tuhan, Raja pilihan Tuhan. The King of King, the Messiah of God. Dan kedua, Tuhan Yahweh akan memulihkan umatnya secara pribadi dan juga secara national, secara umat Allah secara menyeluruh. Nah, mari kita lihat secara kita sudah banyak belajar tadi kan, banyak benda yang kita harus bawa balik. Tapi mari saya just bawa kita kepada dua hal secara ringkas sebagai kita hidup dalam perjanjian baru pada masa sekarang. So what? Apa yang kita boleh perhatikan melalui Mazmur bab yang ke-11 ini in the light of the New Testament. Pertama, Yesus ialah satu-satunya Mesias Tuhan yang benar dan sempurna. Wow, there's no other. Bukan Nabi Muhammad. Yesus Kristus is the only one that is perfection as a human being, and He is also Lord and Savior, as a human and as Messiah. Now, Yesus ialah satu-satunya Mesias manusia yang benar-benar sempurna. Mari kita fikirkan, kalau pada masa sekarang Tuhan memandang dari syurga, today, bukan Mazmur bab yang ke-14. Sekarang, kalau Tuhan, Yahweh, memandang dari syurga, Dia juga tetap akan mendapati anak-anak manusia, semua kita berada di bawah kuasa dosa. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Roma bab yang ke-3 ayat yang ke-9. Semua manusia berada di bawah kuasa dosa. Bermaksud apabila Tuhan memandang dari syurga, Yahweh melihat dari syurga, mengamati dari syurga, Dia tidak juga mendapati kita perfect, manusia yang benar dan sempurna. You see, itu juga yang terjadi. Dan Paulus memetik dalam Roma bab yang ke-3, memetik Mazmur bab yang ke-14 ini, malah dalam Roma bab yang petikan yang seterusnya juga. Oleh itu, untuk kita mendapatkan pengampunan dosa dan untuk kita beroleh kebenaran Yahweh, kita harus beriman kepada Yesus Mesias. Kerana hanya di dalam Yesus Mesias kita boleh dipanggil sebagai the righteous and the perfect people. Not that because we are perfect, but because Yesus is perfect. Yesus sempurna dan Yesus benar. Dia menjadi Mesias kita apabila kita percaya kepadanya. Dan kita mendapat pengampunan dosa dan kita memperoleh the righteousness of God, kebenaran daripada Tuhan melalui iman kepada Yesus Mesias. That is our only hope. Kalau Tuhan memandang kita daripada syurga dan tidak ada Yesus di dalam kita dan kita di dalam Yesus, Tuhan tetap akan melihat bahawa tidak ada orang yang mencari Tuhan, tidak ada orang yang benar di hadapan Tuhan. Tapi di dalam Yesus Kristus, melalui iman kepadanya, kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita, Dia satu-satunya Mesias manusia yang benar dan sempurna. Dia boleh menyucikan kita, memperbenarkan kita, mengampunkan dosa kita melalui iman kepadanya. Mari saya bacakan dalam Roma bab yang ke-3 ayat ke-22 hingga ayat ke-26. Dikatakan, pembenaran, the righteousness, pembenaran Allah hanya melalui iman kepada Yesus Mesias bagi semua yang percaya. Hal ini berlaku kepada semua orang tanpa membezakan sesiapa pun. Kerana semua manusia,
kamu dan saya, kerana semua manusia telah berdosa dan tidak dapat mencapai kemuliaan Allah. Namun demikian, dengan kasih kurnia Allah yang dikurniakannya dengan rela, manusia dapat diperbenar melalui penebusan yang terdapat dalam Mesias Yesus. Allah menjadikan Yesus korban pendamaian supaya dengan kematiannya dosa orang yang beriman kepadanya diampunkan. Allah berbuat demikian untuk memperlihatkan keadilannya kerana pada masa silam Allah bersabar terhadap dosa manusia dan tidak menghukum mereka. Tetapi sekarang Dia bertindak terhadap dosa untuk menyatakan keadilannya. Allah menunjukkan bahawa Dia benar dan memperbenarkan semua mereka yang beriman kepada Yesus. God will become a just God and the justifier, iaitu melalui iman kepada Yesus Kristus. Kita diperbenarkan hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. And that's why sangat penting untuk kita percaya, beriman. Yesus satu-satunya Mesias manusia yang benar dan sempurna. All of us fall short of the glory of God. Tidak ada satu pun yang tidak berada di bawah kuasa dosa. Tapi melalui Yesus Kristus, kita mendapat penyucian, pengampunan, kebenaran Tuhan. Praise be to the Lord our God. The grace of God sufficient for us. Dan yang kedua, Yesus ialah Mesias Raja dari Zion yang akan menyelamatkan umatnya. Ingat lagi petikan firman tadi menyatakan bahawa semoga penyelamatan Israel datang dari Zion. Siapakah penyelamat itu? Ini tidak lain bukan, iaitu Mesias Raja, Yesus Kristus. Daripada dosa dan daripada korupsi manusia, penyelamat akan datang dari Zion. Sebagaimana dinyatakan dalam Roma bab yang ke-11 ayat ke-26 hingga ayat ke-27 menyatakan penyelamat merujuk kepada Yesus Kristus, Mesias Raja, Mesias Tuhan, penyelamat akan datang dari Zion dan Dia akan menjauhkan kemungkaran daripada Yakub, kerana inilah perjanjianku kepada mereka ketika aku menghapuskan dosa-dosa mereka. Amin. Merujuk kepada umat Israel, of course, Yakub, tetapi ianya juga merujuk kepada konteks kalau kamu baca dalam Roma bab yang ke-11 juga kepada orang bukan Israel, iaitu Gentile seperti kamu dan saya yang percaya kepadanya. Yesuslah Mesias Raja yang datang dari Zion yang akan menyelamatkan umatnya. Pendek kata, apabila kita datang kepada Yesus Kristus, kita diselamatkan, tapi pada masa sama kita dalam proses penyelamatan. Dan apabila Yesus datang kali kedua, keselamatan kita itu seal by Him, fully perfected by His coming. Penyelamatan Tuhan Yesus Kristus itu disempurnakan dengan kedatangan Yesus. Dia datang daripada mana? Datang daripada Zion, bukit Tuhan. Wow, Yesus ialah Mesias Raja dari Zion yang akan menyelamatkan umatnya. Jadi saya tidak boleh tidak melihat Yesus Kristus, Yesus Mesias di dalam Mazmur bab yang ke-14 ini. Yesus ialah satu-satunya Mesias manusia yang benar dan sempurna. Dan Yesus ialah Mesias Raja dari Zion yang akan menyelamatkan umatnya. Marilah kita meletakkan iman kita ke dalam Yesus Kristus. Biarlah kita pegang bahawa the grace of God yang menyelamatkan kita, it is only by grace through faith, melalui Yesus Kristus. Wow, terpujilah Tuhan Allah kita. Sampai jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Tuhan memberkati kamu. Baca sekali lagi, renung sekali lagi Mazmur bab yang ke-14. It is a very wonderful psalm. Dan kita jumpa lagi dalam Mazmur bab yang ke-15. Itu pun Mazmur yang sangat-sangat menarik. Wow, sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.